Ada orang kadang komen sebab motor duduk lorong tengah. Motor duduk lorong tengah. Kawasan macam ni tak salah. Sebab kawasan ni tak ada lorong khas untuk motor. Motor duduk lorong tengah sebab ikut pelajar dah. Dia tengah nak motong apa semua. Tak ada masalah duduk lorong tengah. Kadang-kadang orang tak faham pasal kedudukan kenderaan di jalan ni. Yang hak komen tu waktu tu saya cerita pasal lori. Lori ni ada kawasan dia tak boleh duduk di lorong tengah, lorong kanan. Selalunya kawasan yang 3 lorong lah, kawasan yang jam. Kalau 2 lorong tu dia boleh lah kalau dia nak potong. Lepas tu ada juga yang komen kata, oh lori yang nampak, kereta tak nampak duduk lorong tengah tak apa, kira tak memotong lah. Hak kereta tu banyak dah video saya dah buat. Saya dah cerita pasal Land Rover ni. Dan kali tu nak cerita pasal lori. Nanti kita cerita lain pasal kereta. Macam tu lah cerita dah. Kan nak buat semua benda dalam satu masa. Lagi orang kata video panjang sangat pula. Ni macam video ni lah. Video duk beletek ni. Panjang lah sikit. Sekian.